Assalamualaikum, nama saya Fitri Isyana bin Muhammad Sahim, nombor kad matrik B32 SLK 24F021 daripada kelas SLK 2B. Assalamualaikum, nama saya Nur Asia binti Muhammad Zubir, nombor matrik B32 SLK 24F038 dari kelas SLK 2B. Hai, nama saya Danish Raj. Nombor matrik saya B32 SLK 24F019 dari kelas SLK 2B. Pada hari ini kami kumpulan 5 akan bentangkan mengenai topik 4 dan topik 5. Kemahiran yang pertama, komunikasi interpersonal. Proses komunikasi yang berlaku antara dua orang individu pada masa yang tertentu. Kemahiran yang kedua, kemahiran pembentangan, merupakan kemahiran persembahan dan merujuk kepada semua sifat yang diperlukan bagi menyampaikan persembahan lisan yang jelas dan berkesan. Kemahiran yang ketiga, kemahiran pengucapan awam. Kemahiran berkomunikasi di hadapan lebih daripada 10 pendengar seperti syarahan atau pidato secara bersemuka di khayal ramai. Contohnya macam seorang pelajar menyertai pertandingan pidato di khayal ramai. Kemahiran tidak balas. Satu keadaan di mana penerima pengantar semula pesanan kepada pengantar melalui tanggapan yang dibuat. Seterusnya, kemahiran mendengar merupakan proses penerima atau memahami makna dan tidak balas terhadap percakapan atau bukan percakapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau pemikiran. Contoh bagi kemahiran mendengar seperti bos antara pekerja. Bos memberi maklumat kepada pekerja, lalu pekerja mendengar maklumat yang disampaikan dan dipahami yang dinyatakan oleh bos tersebut. Seterusnya, kemahiran pengurusan maklumat merupakan proses mengenal pasti, klasifikasi, pemeliharaan dan pemansuhan maklumat serta maklumat perlulah relevan, boleh dipercayai, boleh difahami dan membantu mengeluarkan ketidakpastian. Jadi komunikasi perniagaan yang berkesan dalam perniagaan. Yang pertama, lengkap. Mesej perniagaan haruslah lengkap, iaitu mengandungi semua maklumat yang diperlukan oleh penerima membuat keputusan atau memahami mesej tanpa memerlukan penjelasan lanjut. Contoh bagi lengkap seperti satu detail yang mengandungi ada nama, ada tarikh, ada masa, ada mesej yang lengkap dan lain-lain. Yang kedua, ringkas. Komunikasi perniagaan haruslah disampaikan secara ringkas dan tepat serta hindarilah penggunaan perkataan atau maklumat yang berlebihan yang boleh menyebabkan keliruan. Seterusnya, yang ketiga, pertimbangan. Komunikasi yang berkesan pertimbangkan perasaan dan perspektif penerima, menjadikan mesej lebih mudah diterima, relevan kepada mereka sekaligus dapat menyesuaikan nada kandungan mesej berdasarkan siapa penerima tersebut. Yang keempat, kesopanan. Kesopanan dalam komunikasi menunjukkan hormat kepada penerima dan membantu membina hubungan perniagaan yang baik. Contoh bagi kesopanan antara bos dan pekerja, penggunaan bahasa yang baik dan lebih sopan kepada pekerja. Contohnya bahasa yang lebih elok lah nak bercakap tu, macam memberi salam, memberi maklumat yang lebih baik. Kelima, kejelasan. Penting untuk memastikan mesej yang disampaikan dipahami tanpa keliruan dan penggunaan bahasa yang mudah dan tepat, seperti tidak menggunakan bahasa yang lain. Penggunaan bahasa kebangsaan lebih sesuai antara pekerja dengan bos bagi memudahkan kefahaman antara percakapan antara dua pihak. Yang keenam, ketepatan. Ketepatan merujuk kepada penggunaan bahasa yang betul serta fakta dan maklumat yang tepat dan mesej tanpa mengandungi kesilapan tata bahasa, ejaan atau fakta yang salah. Contoh bagi ketepatan seperti tidak menggunakan bahasa pasar dan penggunaan maklumat dengan tepat dan tidak disalahguna. Yang ketujuh, ketegasan. Komunikasi perniagaan mestilah bersifat konkret, iaitu memberi maklumat yang spesifik dan bukannya umum, kerana ini dapat memastikan mesej jelas dan meyakinkan. Contohnya antara bos dengan pekerja. Bos tersebut bercakap dengan pekerja, dia ingin mencapai target 50% pada tahun ini dan pekerja tersebut perlulah
mencapai target yang disampaikan oleh bos tersebut. Tujuan komunikasi di tempat kerja ada 3, iaitu kawalan. Kawalan adalah pengurus dapat mengawal tingkah laku dan tindakan pekerja dalam organisasi. Contohnya, pengurus atas tetapkan peraturan kepada pekerja, iaitu kena datang kepada masa, kena pakaian dengan formal dan lain-lain. Keduanya adalah motivasi, mampu mempengaruhi pekerja mengubah kelakuan minat dan kerjasama. Contohnya, kalau pekerja ada masalah apa-apa, pekerja perlu bagi tahu dekat bos ataupun HR untuk menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga adalah menyimpangkan keperluan dan matlamat organisasi dibentuk melalui percambahan idea dan perbincangan antara ahli organisasi. Contohnya, untuk mencapai matlamat organisasi, pekerja perlu perbincangan antara ahli-ahli organisasi yang lain untuk mendapatkan idea yang lebih baik. Saluran komunikasi formal, iaitu ada 2, komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Komunikasi ke bawah, maklumat dan arahan diterima daripada pihak atasan untuk diberikan kepada pihak bawahan. Pihak bawahan akan menganggap maklumat yang diterima itu betul. Seterusnya, komunikasi ke atas, dari pekerja di peringkatan bawahan kepada pihak atasan, sesuai untuk menggemukakan cadangan dan menunjukkan hasil kerja kepada pihak atasan. Komunikasi mendata pertukaran mesej dalam kalangan orang yang sama dalam autoriti, bertujuan untuk berkongsi maklumat penyelarasan kerja saling memberikan sokongan. Komunikasi silang, penyampaian mesej dalam maklumat oleh individu yang memiliki tahap berbeza dengan individu lain. Contohnya, pihak atasan berhubung dengan pihak bawahan. Seterusnya, rantaian komunikasi formal. Yang pertama, rantaian perhubungan. Diuruskan dengan mengikut rantaian secara formal serta penyampaian maklumat adalah sederhana dan maklumat diterima adalah tepat. Contohnya, semua pekerja dalam organisasi mestilah bekerjasama untuk mewujudkan rangkaian perhubungan. Dengan adanya kerjasama tersebut, mereka akan mendapat maklumat yang tepat. Seterusnya, rangkaian Y. Rangkaian Y merupakan corak berpusat serta hanya subjek di tengah dapat berkomunikasi dengan bebas dengan semua objek yang ada dalam organisasi. Maksudnya, subjek di tengah tu seperti satu orang ketua yang akan berhubung dengan semua pekerja. Rangkaian roda. Rangkaian yang cepat dan tepat serta ketua sebagai pusat jaringan. Malahan, ia juga boleh menimbulkan gaya pembuatan keputusan yang autoritatif. Maksudnya kat sini, untuk rantaian roda mempunyai seorang ketua yang akan mengagihkan pekerjanya untuk membuat kerja yang perlu dilakukan. Selain itu, terdapat juga rangkaian bulatan. Semua ahli berpeluang berkomunikasi tetapi menerusi sekatan tertentu serta komunikasi dijalankan secara aktif dan cepat. Maksudnya kat sini, ahli dalam organisasi mereka semua akan berkomunikasi antara satu sama lain seperti dalam bulatan supaya maklumat yang diterima secara aktif dan cepat. Akhir sekali, semua ahli bebas berkomunikasi antara satu sama lain dan maklumat diterima dengan cepat, ketepatan dan keberkesanan maklumat kurang serta ketiadaan ketua. Contohnya gosip di tempat kerja. Satu maklumat diterima dalam ahli organisasi atau di tempat kerja. Maklumat tu cepat tetapi tidak tepat. Kebaikan struktur organisasi formal. Yang pertama, maklumat dan arahan serta prosedur dapat disampaikan dengan lebih jelas dan konsisten. Yang kedua, mampu meningkatkan keprofesional di kalangan pihak pengurusan atasan. Contohnya, hubungan pihak pengurusan atasan mestilah lebih profesional terutamanya dalam organisasi. Seterusnya, memudahkan aktiviti pelaporan dan dokumentasi. Perkara ini lebih kepada penulisan laporan dan dokumentasi dalam pekerjaan.
Akhir sekali, memudahkan pembuatan keputusan dan penyelesaian konflik secara lebih berstruktur. Contohnya, sekiranya terdapat konflik dalam pekerjaan, terutamanya yang melibatkan organisasi formal, ia dapat diselesaikan kerana ada komunikasi yang lebih kepada formal. Selain itu, kelebihan struktur organisasi formal. Yang pertama, dapat menyebabkan pembuatan keputusan yang agak lambat disebabkan oleh lapisan hierarki, prosedur dan birokrasi. Contohnya, apabila syarikat ingin membuat keputusan terhadap sesuatu projek, ia perlu mengambil masa kerana perlu meminta izin. Contohnya meminta izin daripada pihak atasan dan perlu melalui pelbagai prosedur sebelum ia diselesaikan. Seterusnya, struktur kurang fleksibel dan menyebabkan kesukaran untuk membuat perubahan segera jika diperlukan. Selain itu, dapat menyebabkan kekurangan potensi dan kreativiti serta inovasi. Disebabkan oleh mereka terikat dengan organisasi formal, maka tiada perkembangan inovasi dan potensi kreativiti juga turut terjejas. Akhir sekali, hubungan personal yang kurang disebabkan oleh struktur organisasi. Kita tahu bahawa organisasi formal ia terikat dengan peraturan. Oleh itu, untuk menghubungkan hubungan personal, ia agak sukar kerana semua terikat dengan kerja masing-masing di tempat kerja. Saluran komunikasi tidak formal ada 4. Nombor 1 adalah untai tunggak ataupun serantai. Maklumat mengalir dari A ke B dan seterusnya C. Ia juga merupakan rangkaian yang tidak tepat. Nombor 2 adalah rantaian gosip. Merangkumi seseorang individu yang memberitahu orang lain secara rawa serta melibatkan satu atau lebih kumpulan yang mempunyai persamaan menghubungkan bersama. Yang ketiga adalah rantaian kebarangkalian. Tidak mementingkan siapa penerima maklumat dan dilakukan secara awal dan lambang. Nombor keempat adalah rantaian gugusan. A. Menyampaikan maklumat kepada individu terpilih dan individu itu memberitahu kepada orang lain. Seterusnya, kebaikan struktur organisasi tidak formal. Nombor 1 adalah mengumpulkan maklumat yang mudah sekiranya pengurusan peka. Keduanya, pengurus dapat mengetahui reaksi pekerja sebelum membuat pengumuman rancangan baru. Contohnya, bos kena tanya pekerja sebelum membuat rancangan yang baru. 3. Dapat mempengaruhi kesekitaran dan kualiti pekerja. 4. Merupakan alternatif bagi menampung kelemahan dalam proses maklumat. Kelemahan struktur organisasi tidak formal. Yang pertama, berkemungkinan akan berlakunya kesilapan maklumat yang disampaikan, seperti maklumat tersebut tidak sahih dan tidak betul. Yang kedua, berkemungkinan pekerja boleh memanipulasikan maklumat demi kepentingan peribadi, macam pekerja tersebut menipu bos, menipu pekerja lain. Yang ketiga, ketiadaan pihak yang ingin bertanggungjawab terhadap penyebaran maklumat. Yang keempat, menyebabkan salah faham dan salah taksih di kalangan pekerja. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.